Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, semalam gol Junam, okey, 8,900 pip, okey. So, apabila gol Junam 8,900 pip, masing-masing mengeluarkan fakta masing-masing, okey. Ada yang mengatakan breakout pullback entry, ada yang mengatakan M30 ada pullback, M30 breakout support, ada yang mengatakan order block, dua time frame, ada sell engulfing, macam-macam, alright. So, apa yang saya nak beritahu korang, itu semua adalah teori. Teori ni, kalau jadi. Kalau tak jadi, kau MC, alright? Ramai orang, dia nak belajar semua teori, okay? Dia nak belajar Smart Money Concept, IBC, ABC, RTC, okay? Semua dia nak belajar. Kalau korang nak belajar semua teori, sampai kiamat korang ke MC, okey? Sampai kiamat korang ke MC, okey? So, hari ni saya nak share dengan korang, okey, satu teknik simple, mudah faham yang korang boleh praktik hari-hari. Alright? Tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Okey, apa yang korang perlu lakukan adalah buka dekat time frame daily. Nampak dekat daily dekat sini? Daily ni korang just draw sahaja trend line. Dekat sini nampak? Trend line dekat sini. Sekejap, saya matikan ni sekejap. Okay, so that means makinkanlah, okay, untuk daily korang orientkan. So bermaksud daily menunjukkan price ke bawah downtrend. Kemudian korang makinkan semalam punya candle, okay, daily punya candle nampak ni, pucuk ke pucuk, makinkan korang tarik. So kemudian korang pergi dekat H4. Nampak tu daily ni masih jauh. Dekat H4, apa yang korang perlu buat adalah korang boleh drawkan satu lagi trend line. Nampak dekat sini? Ini bermaksud menunjukkan H4 juga downtrend. So, apabila H4 downtrend, dekat lower time frame adalah mencari peluang untuk sell. Curi buy, tapi long sell. Maksud dia macam ni. Pergi dekat 1 hour. 1 hour, korang buatkan zone. Okay, sini satu zone. Makinkan dekat sini sekejap. 1 hour. Pergi dekat 1 hour dekat sini, makinkan sini satu zone. Tengok sebelah kiri sini, support ada satu zone become resistance become support. Okay. Dekat sini ada satu zone. Dan juga kalau korang tengok dekat sini, dekat bawah, dekat sini ada zone engulfing dekat sini, nampak? So, makinkan sahaja. So, dekat sinilah yang korang punya game plan adalah curi buy dan juga boleh long sell. Dan korang turun kepada M30. Dekat M30 korang tengok, boleh tak korang buatkan zone lagi? Sebab zone dekat sini terlampau besar. Kan, dalam 400 pip. So, korang kecilkan zone dekat sini, korang boleh makinkan. Dekat sini ada resistance, korang makinkan dekat sini, nampak? So, dekat sinilah game plan dia dekat sini. Game plan dia sangat simple. M15, korang hanya drawkan sahaja trend line dekat sini. Sebab always remember, main focus adalah untuk sell. So, apabila price datang naik ke atas dekat sini, nampak? So, sini adalah nak mencari sell dekat atas, buy dekat bawah. So, ini mean dekat atas ni cari peluang sell. Dekat sinilah yang korang boleh melakukan long sell. Nampak dekat sini? So, sini price breakout. So, sampai price dekat sini lah yang korang boleh melakukan sell lagi dekat sini. Dekat sini, apabila price break sahaja dekat sini, korang boleh lakukan sell lagi, nampak tu, dalam zone. Dan apabila dekat bawah, dekat zone, sini juga korang tengok, ada breakout sahaja, korang sell. Sini ada breakout sell sahaja, korang sell. Dan korang tengok, price sudah sampai ke bawah. Dekat bawah, tugas kita adalah nak curi buy. Nampak tu curi buy sampai kat sini. Basekan kepada korang punya trend line. Atau basekan kepada trend line kat sini. Apa yang korang perlu lakukan adalah, bila price sampai dekat sini, M15, markingkan saja dekat sini. Baru. So, kalau dia break dekat sini, buy. Dan sekarang M5, pergi dekat M5 dan korang pergi dekat M5. Dekat M5 dekat sini, price pun dia dah break dah dekat sini. Nampak sini? Sini punya support. So, apabila dekat sini, price break support, dekat sini yang korang boleh melakukan curi buy. Alright? So, macam biasa, kalau korang masih lagi confused nak buy atau sell, korang onkan sahaja indikator je pun dekat sini. Sini dia dah bagi signal buy. Nampak tu? So, apabila dia bagi signal buy dekat sini, korang buy sajalah.
Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.